تبسم للحياة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi berkaitan dengan tajuk syarat sempurna diri penglihatan terhadap penjual dan pembeli, yakni dalam bahasa Arabnya syurutu hasatul basru lil bai'i wal mushtari. Di sini al-basru dari segi al-lughah bahasa, al-basru huwa hasatul ru'yati wa yuqsidu bihi idrakal asya'u biwasitatul aini. Yang bermaksud iaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dengan mata, iaitu al-aini. Dengan penglihatan seseorang dapat mengetahui dan menyedari sesuatu keadaan, lebih-lebih lagi ketika hendak membeli sesuatu barang atau yang dijual. Kemudian dari segi istilah, البصر هو الرؤية المبيع رؤية تمكن من معرفة صفاته الظاهرة، وذلك قبل إجراء عقد البيع حتى يكون المشتري على بينة من حال المبيع ويتحقق رضا وتنتفي الجهل والغرر في العقد. Dari segi istilah yang bermaksud melihat barang yang hendak dijual sebelum akad dijalankan, yakni kita mengetahui barang tersebut dengan jelas sifat-sifat zahirnya, iaitu seperti saiz, bentuk dan warna, dan juga mengetahui keadaan semasa barang tersebut dan kualiti barang. Kemudian seterusnya dapat mewujudkan kerelaan, iaitu riba, serta menghilangkan unsur jahil dan gharar, ketidaktentuan dalam akad. Okey, saya akan teruskan pembentangan dengan hukmu ishtiratul basri fil bai'i. Yang pertama, ar-ru'yatu al-basri laysat ruknan fil bai'i lakinnaha syurutu li sihhatil bai'i idza kana al-mabi' mimma yura 'ainun. Iaitu syarat melihat adalah bukan rukun, tetapi ia adalah syarat sah bagi al-basru, hukum jual beli ni. Dalam Islam, syarat melihat al-basru bukanlah rukun, iaitu unsur utama dalam akad jual beli, tapi merupakan syarat sah dalam keadaan tertentu. Rukun jual beli terdiri daripada lima benda, iaitu penjual, pembeli, barang, harga dan ijab qabul, iaitu aqdun. Namun syarat sah seperti melihat barang timbul untuk memastikan tidak berlaku jahalah, iaitu ketidaktentuan yang boleh menimbulkan pertikaian. Dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu membeli ikan di dalam air kerana ia mempunyai unsur gharar, iaitu ketidaktentuan. Riwayat Ahmad, Abu Dawud. Hadis ini menegaskan larangan membeli barang yang tidak jelas sifatnya, iaitu saiz, bentuk dan keadaan semasa barang tersebut yang tidak boleh dilihat. Contoh praktikal yang boleh kita ambil daripada poin pertama adalah jika seseorang ingin membeli sepasang kasut yang ada di depannya, dia wajib melihat barang tersebut. Sekiranya tidak, jual beli tersebut tidak sah. Syarat yang boleh kita ambil untuk tahu secara zahir untuk membeli barang tersebut adalah mesti mengetahui jenis kasut, saiz dan warna, kualiti. Contohnya macam ada kerosakan pada barang tersebut, dan ini bagi mengelakkan ketidakjelasan yang boleh menyebabkan pertikaian kemudian. Okey. Poin yang kedua adalah idza lam tahsilu ar-ru'yati yajibu ma'rifatu sifat bidqatu al-launu al-hajmu an-naw'u, yang saya terangkan tadi, yang tidak sah sekiranya kita tidak mengetahui sifat barang tersebut secara zahir, iaitu warna tersebut, saiz, jenama dan keadaan baru atau terpakai dan sebagainya. Maklumat ini mestilah cukup untuk membuat keputusan dengan yakin apabila kita hendak membeli barang tersebut, dan bukan berdasarkan teka-teki ataupun andaian terhadap barang tersebut. Okey. Yang ketiga, idza wujida al-gharar al-fahisha yakunu al-bai'i batilan aw fasidan 'inda jumhur al-fuqaha. Jika berlaku gharar yang secara zahir, iaitu nyata, jual beli yang berlaku tidak sah. Hukum Islam amat menekankan mengelakkan kita daripada berlaku unsur gharar, iaitu ketidakjelasan dalam akad. Jika pembeli atau penjual tidak tahu secara yakin ataupun tidak mengetahui secara zahir barang tersebut yang hendak dijual ataupun dibelinya, ia akan menyebabkan berlaku unsur gharar, maka jual beli itu dianggap tidak sah. Contoh, beli barang dalam kotak yang tidak dibuka dan tiada maklumat langsung. Daripada situ kita nampak tiada langsung unsur mempunyai unsur gharar terhadap barang tersebut. Okey. Dah Balkis?
Seterusnya saya akan sambung hukum yang keempat, iaitu yustafna asyartu idza wusifa al-mabi' wasfan daqiqan yuzilul jahalah. Iaitu syarat melihat barang ru'yatul mabi' boleh dikecualikan jika barang jualan telah diterangkan dengan sangat jelas dan terperinci sehingga tiada lagi unsur jahalah, iaitu ketidakjelasan. Dalam jual beli, salah satu syarat sah ialah tiada jahalah, iaitu ketidakpastian terhadap barang yang dibeli. Namun jika barang yang telah diterangkan dengan lengkap dan tepat, contohnya saiz, kuantiti, kualiti dan ciri-ciri yang penting, maka tidak wajib melihat barang secara langsung. Hal ini kerana penerangan yang sangat jelas sudah cukup menggantikan keperluan untuk melihat dan pembeli tahu apa yang akan dibeli oleh mereka. Contoh yang boleh kita ambil, kita beli rumah berdasarkan plan yang dilukis oleh penjual sahaja. Seterusnya, hukum yang kelima, hukum asy-syar'i. Adamu ru'yatu ma'al jahalah al-bai'u ghairu sahihah atau mawquf 'ala ridha tarfaini. Iaitu hukum syarak, tidak melihat barang adanya jahalah, iaitu ketidakjelasan. Jual beli tidak sah atau hanya sah jika kedua-dua pihak setuju selepas itu, iaitu mawquf. Jika seseorang membeli barang tanpa melihatnya dan barang itu pula tidak dijelaskan dengan terang, iaitu masih ada jahalah, maka jual beli itu tidak sah menurut kebanyakan fuqaha ataupun ulama fiqh, atau dianggap mauquf, iaitu tertangguh sehingga pembeli melihat dan bersetuju dengan barang tersebut. Contohnya, membeli kambing yang hanya disebut seekor kambing tanpa tahu saiz, umur atau keadaannya. Dah habis? Tak, sebab aku nak. Okey, poin seterusnya ialah ahamiyatu ishtiratul basar fil bai'un, iaitu kepentingan syarat basar dalam jual beli. Syarat yang pertama, daf'ul gharar wa adamul wuduh, iaitu mengelakkan gharar, ketidakjelasan. Gharar ialah unsur ketidaktentuan atau kekaburan dalam sesuatu akad. Bila barang tak dapat dilihat, risiko salah faham atau pertikaian dalam membeli. Ada satu hadis sahih riwayat Muslim, iaitu naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang tidak mengandungi gharar, iaitu ketidakjelasan. Dalil jelas bahawa jual beli yang tidak diketahui sifat barangnya atau tidak dilihat termasuk dalam jual beli gharar yang dilarang. Poin yang seterusnya, yang kedua, daman al-wuduh al-akad wa syurutuhu, iaitu menjamin kesejelasan akad. Apabila pembeli melihat barang atau tahu sifatnya dengan jelas, maka akad jadi lebih kukuh dan tidak meragukan pembeli. Syarat yang seterusnya, yang ketiga, man'ul ghash wan naza'u bainat tarfaini, iaitu mengelakkan penipuan dan pertikaian. Bila kedua-dua pihak tahu barang sebenar, tiada ruang untuk pihak pembeli atau penjual mengambil kesempatan atau menipu. Yang keempat, hifzul huquq tarfaini, iaitu mewujudkan redha antara penjual dan pembeli. Syarat ini membantu kedua-dua pihak rasa puas hati dan rela dengan akad masing-masing dan selari dengan prinsip dalam Islam. Yang kelima, ta'akud alal ilmi wa yakinu, iaitu menjaga hak kedua-dua pihak, iaitu melindungi pembeli dari ditipu dan penjual dari dituduh menipu. Yang keenam, ta'ziz as-saqah fil muamalah, iaitu memastikan akad berlangsung atas dasar ilmu dan keyakinan. Keputusan pembeli untuk membeli sesuatu barang mestilah dibuat dalam keadaan tahu dan yakin, bukan sangkaan semata-mata. Yang terakhir, tahqiqur ridha baina al-ba'i'u wal mushtari, iaitu meningkatkan kepercayaan dalam transaksi, iaitu apabila syarat ini dipenuhi, masyarakat akan lebih yakin dan percaya untuk berurus niaga secara sihat dan telus sesama mereka.
Kesimpulannya dari syuruh tuhasa al-basaru lil ba'i mustari yang ada dalam poin-poin ini yang boleh kita simpulkan ialah penglihatan dalam jual beli sangat penting bagi memastikan keadilan dan ketulusan dalam urusan jual beli. Bukan sekadar melihat tetapi satu cara untuk memahami dengan jelas apa yang dibeli agar tidak berlaku penipuan atau salah faham. Ulama berbeza pandangan dalam keadaan tertentu, namun semuanya sepakat bahawa kejelasan adalah asas dalam jual beli yang sah dan diberkati. Maka pastikan kita tahu apa yang kita jual dan beli demi keadilan, keberkatan dan keredaan bersama. Ringkasannya dalam jual beli, nampak barang itu supaya jelas tak tertipu dan semua pihak berpuas-hati. Ingat Islam ajar kita berniaga dengan adil dan jujur. Jangan beli kalau tak pasti. Syukran jazilan. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang amsalah alal halat yang bermaksud contoh-contoh keadaan yang melibatkan jual beli berkaitan dengan deria penglihatan. Jadi contoh keadaan yang pertama, ishtara al-mushtari qamisan mughallafan duna an yarah, yang bermaksud seorang pembeli beli baju dalam plastik tapi dia tak lihat isi dalam dia. Jadi apa hukumnya? Jadi jawapan kepada persoalan sebentar tadi adalah al-bai' ghairu sahih iza lam ya'raf al-lawan wal miqas wan nawa', yang bermaksud tidak sah jika seorang pembeli tidak tahu tentang warna, saiz, jenis kain pada baju tersebut. Jadi apa yang penting di sini, seseorang pembeli wajib untuk mengetahui tentang keadaan barang tersebut dan perlu melihat sebelum membelinya untuk mengelakkan daripada gharar, ketidakjelasan. Baiklah, contoh situasi yang kedua ialah ishtara bayitan minal khalal surah faqad duna ziyarah al-mawaqi', iaitu keadaan yang kedua adalah pembeli beli rumah tapi dia membeli hanya melihat gambar tapak tanpa lawatan semata. Bermaksudnya penjual hanya menghantar gambar tapak tersebut kepada pembeli melalui WhatsApp, Instagram, Telegram dan sebagainya tanpa sebarang lawatan. Jadi apakah hukum berdasarkan situasi tersebut? Jadi jawapannya adalah yajibu wasifahu wasafan daqiqan lidafa'i gharar, yang bermaksud pembeli perlu mendapatkan maklumat lengkap untuk elakkan gharar supaya pembeli berpuas hati dengan apa yang dia beli. Baiklah, untuk situasi yang ketiga iaitu ba'a asy-syakhs sala'atan la yamlikuha wa lam yaraha, yang bermaksud penjual menjual barang orang lain tetapi dia belum melihatnya. Contoh saya tolong menjualkan barang kawan saya. Jadi apakah hukumnya? Tapi saya tidak pernah melihat barang tersebut. Jadi jawapan untuk persoalan tadi adalah la yasah al-bai'. Maksudnya jual beli tersebut tidak sah. Kerana lijah lahu bihaqiqati al-mabi'. Kerana pembeli dan penjual juga tidak tahu sifat sebenar barang. Jadi apa yang penjual perlu buat? Penjual jika dia ingin menjual satu barang, dia sendiri kena tahu barang apa yang dia jual sebelum dijualkan kepada orang lain. Untuk yang keempat pula adalah asyara' ibaral internet, yang bermaksud jual beli atas talian online. Contohnya macam sekarang kita guna Shopee, TikTok Shop dan banyak-banyak lagi. Jadi apa contoh situasi tersebut? Adakah jual beli tersebut sah? Jadi jawapannya adalah ya sah iza tawafarat al-surah wadiha, yang bermaksud sah jika disertakan gambar yang jelas. Wal mawasifatu al-daqiqah, spesifikasi yang lengkap. Wa di mana al-istiraja', dan boleh dikembalikan jika tidak menepati cita rasa seorang pembeli. Contoh, jika kita dah terbiasa membeli di melalui internet, pasti barang tersebut telah disertakan dengan deskripsi ataupun spesifikasi supaya para pembeli boleh membaca sama ada untuk mengetahui tentang saiz, warna, jenis, material dan banyak lagi. Tapi jika pembeli mendapat barang tersebut tetapi tidak berpuas hati, para pembeli boleh refund ataupun pulang semula kepada penjual jika tidak menepati cita rasa. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang syurut muta'allaqah bil basar, iaitu syarat berkaitan dengan deria penglihatan. Yang pertama melalui aspek al-mushtari, iaitu pembeli. Yushtaratu ru'yata mabi'u idza kana mimma yurah ain, iaitu bermaksud pembeli wajib melihat barang jika boleh dilihat menggunakan mata, iaitu ain. Iza lam yura, jika tidak dapat melihat, fayajibu ma'rifata sifatuhu bidaqata wauduh, yang bermaksud dia mesti tahu sifat tersebut dengan lebih tepat. Macam saya cakap sebentar tadi, jika dia tak dapat melihat, tapi pastikan pembeli tersebut mengetahui tentang sifat barang tersebut dengan lebih tepat. Tujuan ini al-gharad izala al-gharar wa tahqiqa rida wa hamayatu haqqa al-mushtari, yang bermaksud untuk elakkan gharar, ketidakjelasan, wujudkan kerelaan dalam jual beli serta wa hamayatu haqqa mushtari, melindungi hak sebagai seorang pembeli.
agar tidak wujudlah sebarang perselisihan faham antara penjual dan pembeli jika terdapat berlakunya sebarang masalah dalam barangan yang mereka beli. Baiklah, seterusnya adalah melibatkan aspek yang kedua, al-ba'i, maksudnya penjual. La yushtaratu an yara al-mabi' idza kana malikahu wa ya'rifu sifatahu. Yang bermaksud tidak wajib lihat jika barang milik sendiri ataupun tahu sifatnya. Sebagai seorang penjual, kita semestinya tahu barang apa yang kita jual. Jadi dekat sini tidak wajib untuk kita tahu jika sekiranya kita sendiri sudah tahu tentang barang tersebut. Jadi tak wajiblah untuk kita lihat barangan tersebut. Amma iza ba'a ma la ghairuh awalam yara al-mabi' fayajibu an ya'rafu halah bisiqata wa yaqin la bilzan wal tahmin. Iaitu jika jual barang orang lain ataupun belum lihat. Contoh, kita sebagai penjual tolong jualkan barang orang lain. Jadi di sini kita perlulah tahu tentang keadaan barang tersebut dengan yakin. Tidak boleh ada sangkaan. Maksudnya kita tidak boleh ada rasa teragak-agak untuk mengetahui tentang barang tersebut. Sebagai penjual, kita kena tahu sifat barang tersebut secara spesifik agar dapat memenuhi cita rasa pembeli.